Hello. Okay, kita review sikit. Tapi kita walk around sikit ZX4R daripada Kawasaki ataupun Modenas. So, ini dia. Abang pada ZX25R. Kalau kita tengok, beza memang ketara lah. Dual disc depan. Inline 4. Tu dah pasti. Ini kita tengok walk around. Barat cutting dia lebih kurang je macam ZX25R. Tapi bila bawa tadi, bila kita test tadi, memang dia punya feeling lain lah. Dia punya feeling bukan bunyi dulu, laju kemudian. Tak, dia bunyi dengan laju seiring. Tapi kalau cutting, memang sama dengan ZX25R. Ada sikit-sikit lah beza, especially dekat double disc depan. Kalau tengok sini, dia guna Showa big piston. So, ini meter typical Kawasaki. Sekarang Kawasaki memang dah pakai macam ni. Of course, Modenas dan Kawasaki. So, korang punya red tag akan Modenas lah. So, ini stock standard. Kalau nak dengar bunyi standard dia ni. Alright, kalau korang tengok sini nampak dia ada beberapa mode lah. So, kat sini dia ada quick shifter, Kawasaki quick shifter atas bawah. So, kalau korang nak beli, harga dia lebih kurang 40 lebih lah. Ada dua version, satu SE, satu RR kalau tak silap. Yang ni yang SE lah. So, yang RR tu dia datang sekali dengan all-in. All-in. Dan inilah dia. Okay, itu je. Bye.